Assalamualaikum. Selamat malam. Okey, hari ini kita sambung kita punya matematik tingkatan 3. Okey. Matematik tingkatan 3 berkaitan dengan rumus algebra. Okey. Rumus algebra. So hari tu saya dah buat. So, hari ni cikgu dah buat adalah cikgu nak recap balik apa kita dah belajar hari tu. Algebra. Okay, jadi ada matematik tingkatan 2. Okay, hari ni hari Khamis. Jadi cikgu akan mengajar matematik tingkatan 2. So hari ni kita nak cuba buat soalan-soalan yang mungkin dia tanya dalam peperiksaan awak. Okay. Okay, saya mula sekarang. Diberi luas bagi satu trapezium diberikan sebagai luas trapezium L. Ungkapan diberi setengah darab A, B darab tinggi T. Okey. Ungkapkan B sebagai perkara rumus. Kita nak jadikan B ni sebagai perkara rumus B. So pertama sekali apa saya buat, saya akan pusingkan ni dulu. Saya akan letak saya akan pusingkan ni. Okey. Sama dengan L. Maka L 2 dengan B ni hubungannya bahagi. So saya pergi sini, saya darab. So akan dapat A tambah B T sama dengan 2L. T hubungannya adalah darab pergi sini bahagi. Maka A tambah B saya adalah 2L per T. Tinggalkan B. Okey. Oh, ni form 2. Tingkatan 2. Okey. Matematik bukannya admaths. Matematik. Tingkatan 2. Okey. So, saya nak B, maka B sama dengan 2L per T tolak A. Okey. Ya, ini trapezium punya formula. So, saya nak cari salah satu sisi dia. Saya tak nak cari apa-apa. Saya nak cari B saja. Saya kena pusing-pusingkan dia. Okey. Yang ni soalan-soalan yang boleh keluar dalam objektif anda. So anda tengok, anda boleh tengoklah. Boleh apa tu? Boleh nilaikan. Diberi 1/3 punca kuasa 4A adalah sama dengan 4B kuasa 2 tolak AC. Dia tak suruh kita susun. Dia suruh kita hitung apa? Hitung B. Apabila C sama dengan 71/18 dan A sama dengan 9. So apa kita buat? Kita gantikan secara direct lah. 1/3 4 darab punca A kita adalah 9. Sama dengan 4. B saya adalah, kita nak cari tolak A 9 darab dengan A C saya adalah 71/18. Tutup. Okay. So yang ni kita dapat 36. 36 punca kuasa 2 dapat 6. 6 bagi 3. 2. Jadi 4. B kuasa 2 tolak 71 per 9 dengan 18 boleh bagi. 9 bagi 9 1. 18 bagi 9 2. 2. 2 dengan 4 kita boleh bahagi. Okay. 2/4 sama dengan 1/2. Saya tulis 2/4 dulu. Sama dengan B kuasa 2 tolak 71/2. Kemudian B kuasa 2 akan dapat 2/4 itu setengah tambah 71/2. Iaitu bersama dengan 72/2 iaitu 36. B kuasa 2 36. Maka B saya adalah punca 36 iaitu sama dengan 6.
Senang. Tak susah. Kamu gantikan dan kamu buat. Tak susah. Okey? Soalan macam ni lah yang dia akan tanya awak. Contoh soalan. Macam ni nak keluar SPM pun boleh kalau nak keluar. Okey? Jadi bab 3. Bab 3 form 2. Rumus algebra. Nampak tu? Oh, saya tak tulis nama bab. Ni bab 3. Saya tuliskan balik sekejap. Okey, bab 3. Ya, saya tak ikut sekolah. Saya dah start masa bulan 2 tu. Saya dah start. Bulan 2 awal tu saya sudah start kelas. Saya sebenarnya dah habis bab 3 minggu lepas. Saya nak recap je. Minggu depan saya masuk bab 4. Polygon. So anda boleh belajar awal. Awal belajar awal, tengok-tengok, intai-intai. Lepas tu pergi sekolah, awak boleh jadi macam pro sikit. Okey? Tak salah kalau kita belajar awal. Kan? Tak salah. Okay, next. Saya takut kamu belajar terlampau lambat, sekejap lagi jadi mangsa kamu sendirilah. Setiap perkara ni setiap tahun berlaku. Nanti cikgu awak akan pergi sangat cepat. Cikgu pun tak nak habiskan dalam masa yang ditetapkan pun, dia pun susah juga. So, dia kena pergi laju juga. No choice. So, kamu akan terkapai-kapai untuk memahami benda-benda yang kamu tak faham. Okay? Okay, terima kasih share live. Terima kasih. Saya bagi soalan nombor 3. Isi padu V. Sebiji bola diberikan oleh formula 4/3. Okay, 4/3 P R kuasa 3. Dengan P merupakan satu pemalar dan R mewakili jejari bola tersebut. Hitung jejari R tersebut jika isi padu V ialah, dia suruh hitung R. Jika V saya adalah sama dengan berapa ni? 3808. Matilah saya. Saya sebenarnya tak bawa kalkulator pun. Kalkulator saya tinggal jauh. Dekat meja mana saya tak tahu. So awak tolong saya kirakan boleh? Cuba try. Jika V adalah 3808 dan nilai pemalar P nya adalah 22/7. Okay. So V sama dengan 4/3 P R kuasa 3. Saya nak cari R. Saya pusingkan ni dulu. 4/3 P R kuasa 3 sama dengan V. 4/3 darab dengan 22/7 darab dengan R kuasa 3 sama dengan V saya 38808. So apa saya buat? Saya tak boleh kalkulator tak pergi mana. Saya tak tahu. Susah. Siapa boleh kira untuk saya? Dapat apa? R kuasa 3 sama dengan 38808. Kamu kira untuk saya. Darab 7. Darab 3. Bagi ini ke bawah. Pergi atas. Yang ni atas. Pergi bawah. Okey. Berapa ni? Siapa tahu? Siapa boleh kira untuk saya? 38808 darab 7 darab 3 bagi 4 bagi 202. Dapat berapa? Hello teacher, hello. Panjangnya 448 23 24. Tak mungkin. Iya ke? Sekejap 400 1 2 2 4. So 441. 441 darab dengan 21 144 288. Saya dapat 16 12 9 9261 kan? Betul. 9261. 9261. Maka bila kita dapat 9261, apa kita buat? Kita kena punca kuasa 3 kan dia. Kita akan dapat R saya.
awak punca kuasa 3 kan dia, gunakan kalkulator awak akan dapat jawapannya ialah 21. Terima kasih Siapa nama dia? Syapa. Ada lagi yang bagi atas? Biar saya bagi pada semua orang siapa yang bagi. Sen. Betul, terima kasih. Okay. Unit dia. Tak apa. It's okay, no problem. Kadang-kadang kamu pergi tekan semua panjang-panjang, akan dapat error. Kamu darab atas dulu, lepas tu dapat bahagi, pergi ke bawah. Okay, step by step. Should be no problem Mimi. Okay, tak apa. Kesilapan berlaku, kita belajar. Itu je. Saya pun sampai sekarang pun saya buat silap juga kan. Kamu pun sendiri nampak saya buat kesilapan dekat depan. Okay, hari ni saya takkan live lama-lama. Saya buat beberapa soalan, lepas tu saya end live je. Because saya tak nak masuk bab baru. Bab baru saya masuk minggu depan. Yes. Dan saya pun sebenarnya kepenatan sikit lah. So saya hanya akan buat soalan berkaitan dengan bab 3. Lepas tu saya end live. Tak lama saya live jugalah saya rasa. Saya tak lama. Okay. Bahagian B biasanya macam mana tau. Bahagian B biasa dia keluar, dia akan suruh kita masukkan. Masukkan. Saya bagi satu contoh bahagian B. Ini form 2. Jadi dia ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C kan. Bahagian A objektif awak. Bahagian B awak yang mana cikgu? Kamu dari tak adalah, saya bukan cikgu kat sekolah. Bukan. Saya buat tuition sendiri je. Okay? Faham? Mungkin ada cikgu lain yang mirip macam saya kot. Mungkin lah ataupun saya mirip cikgu tu. Saya ni bukan siapa-siapa pun. Biasa je. I'm just nobody. Cikgu-cikgu yang kat sekolah tu memang hebat. 2Q per dengan 7P sama dengan 24 Q kuasa 2 per 5. Lepas tu dia bagi kita beberapa option. Okay, option. Dia bagi kita kat sini 5Q. Dia bagi kita 168 PQ kuasa 2. Yang ni ialah soalan bahagian B. 84 Q 168 Q kuasa 2. Kemudian nombor 5. Dan last kali 84 P. Dekat bawah ni dia suruh kita isikan. Okay. Bahagian B soalan dia soalan subjektif lah. Macam ni lebih kurang. Lepas tu dia suruh kita dia akan bagi sini kosong satu. Ini yang jahat dia ni. So kamu kena tahulah nak letak apa. 10Q kat sini. Lepas tu dia letak P sama dengan 10Q per bawah ni dia letak satu kosong. Kamu kena isikan dengan nombor-nombor ni. Kemudian dia dapat satu lagi. Ini atas satu nombor. Bawah per dengan satu lagi nombor. Macam itulah yang keluar. Lebih kurang. Yuasa ni dia memanglah macam tingkatan 1 kan. Kamu belajar positif, negatif. Bila kamu belajar positif, negatif. Dia keluar soalan yang macam lebih kurang macam ni. Dia kosong-kosong-kosongkan. Kamu kena tulis. Dah dapat lah. Dah dapat, bagus. Coco melon. Okay. So yang ni apa saya buat? 10Q saya tinggalkan kat sini. 1Q 24 bagi 5. Macam dapat 10? 24 macam dapat 10? Ini dapat apa? Tidak ada Q kuasa 2 kan? Maka kalau saya ambil 5, ni kita crosskan dia. 5 darab 2 dapat 10Q. So 24 kalau saya dapat darab dengan 7, saya akan dapat 168. Sini. Yang ini. So saya tulis 168 PQ kuasa 2.
Lepas tu apa saya buat? Saya tinggalkan P kat sini. Saya turunkan 168Q kuasa 2. Yang ini 168Q kuasa 2. Kemudian saya bahagikan 2. Yang ni kalau tekan kalkulator, Q ni tetap tinggal Q kat bawah 1 je. Atas ni kau bagi 2 dapat 5. Bawah ni kau bagi 2 dapat 84. Okay. So kita dapat 5 di sini. Dan sini 84. Dah, saya dah gunakan yang ini. Dan saya gunakan yang ini. Yang ini saya tak guna. Yang ini saya tak guna. So macam tu lah soalan dia boleh keluar. Dan anda harus berhati-hati. Untuk form 5 tak ada macam ni lah. Untuk form 5 soalan macam ni dia keluar dalam objektif awak. Itu saja. Ada dia keluar. Tetapi dalam objektif. Dia akan bagi soalan. Awak kena kira. Dia bagi option A, B, C, D. Kamu jawab. Soalan macam mana? Soalan dia tak macam ni lah. Dia lebih kurang. Okay, saya tunjuk awak. Okay. Macam tadi lah saya buat tu. Sama ada dia suruh kita cari bentuk ungkapan. 84 Q. Saya tulis P tadi sorry, saya tulis P Jawapannya adalah 5/84 Q. Saya tak ingat satu dia apa. Nanti saya akan cek balik video saya tulis apa. Okay. (5/84 Q because saya nak cari P. Okay. Kalau untuk bahagian C ataupun SPM, dia boleh keluar macam ni lah. Dia suruh kita cari ungkapan macam tadilah. So kamu kena praktis banyak kali sampai kamu betul-betul faham kamu dapat ke tak dapat. Okay. Kan kat tempat pilihan jawapan itu. Oh, tempat pilihan saya tulis salah Saya dah padam dah. Minta maaf. Saya tak nampak tadi. Dekat pilihan jawapan tadi adalah 84P dengan 84Q. Dua-dua ada. Kena pilih salah satu. So jangan salah pilih. Dekat pilihan jawapan tadi ada dua-dua jawapan. 84P ada, 84Q pun ada. So kamu kena pilih jawapan yang betul. So yang ini saya cari perkara rumus. Ungkapkan M. Dalam M sebagai apa? M dekat depan. So first thing kita kena buat, kuasakan dua-dua belah. 7 tolak M per 2N sama dengan P kuasa 2. Kemudian awak boleh darabkan ni. 7 tolak M sama dengan N P kuasa 2. Saya nak M kan? Apa saya buat? Negatif M sama dengan NP kuasa 2 tolak 7. Saya nak positif. Saya pusingkan ni. Siap. So kamu kena tahu. Macam mana saya nak pusingkan dia. Penting depan ni tak boleh negatif. Kalau negatif kamu kena positifkan. Okay. Nombor 2 mana sir? Oh yes, 2. Tertinggal Saya ngantuk lah. Minta maaf. 2. Terima kasih lah. Anda pelajar yang sangat ni. Bagus. 2 ada. Kalau boleh. Kalau NP kuasa 2. Kalau you tulis M sama dengan ni awak tulis macam ni negatif 2 NP kuasa 2 tambah 7. Ni pun boleh. Okay. Ini pun boleh. Tak ada masalah. 2 ni kan. Kamu tak nak pusingkan. Darah negatif. Sini negatif. Sini positif. Boleh. Tak ada masalah. Tak salah pun. Cuma dalam matematik kita tak nak letak nombor negatif kat depan macam ni. Tak nampak cantik. Tu je. Maka dia tulislah dekat bahagian dia pusingkan. Tak nak pusing pun tak apa. Biar je. Should be no problem. Okay.
Tapi kalau dia bagi dalam bentuk ABCD untuk SPM, kamu kena cek betul-betul lah. Jangan, kalau ni tak ada, kemungkinan macam ni ada. So tengok betul-betul. Have to alert lah. Jangan kita kita tak begitu, kita tak alert. Nanti kita kata jawapan salah, jawapan tak ada. Padahal jawapan dekat sana ada. Okay? Okay. Okay, yang satu lagi. Diberi 4P tambah 2 sama dengan Q kuasa 2 tambah 23 bahagi dengan punca R, punca kuasa 2R. Hitung nilai Q apabila P4 R 16. Hitung Q apabila P adalah 4, R adalah 16. So masukkan dalam sini. P saya 4, maka saya tulis, tak boleh, 2 sama dengan 4 darab dengan 4 tambah 2 sama dengan Q kuasa 2 tambah 23 per punca 16. Awak tak payah pusingkan dulu. Jangan pusingkan dulu. Awak masuk je jawab je, lepas tu awak carilah Q awak. Automatik kamu tahu nak buat apa. Kalau saya takut kalau kamu pusingkan dia, kamu akan buang banyak masa. Masuk nilai dulu je, tak ada masalah. Okay? So apa kita buat? Masukkan je 16 tambah 2, ini dapat 16 tambah 18, Q kuasa 2 tambah dengan 23 per 4. Sini akan dapat 18. So ni 4 pergi sana, you dah 4. Sama dengan Q kuasa 2 tambah 23. Saya pusingkan dia. Q kuasa 2 tambah 23 sama dengan 18 dalam 4, 2, 3, 72. 72, maka Q saya kuasa 2 adalah sama dengan 72 tolak dengan 23. Saya dapat 9, 49. Q kuasa 2. Oleh itu Q saya adalah kena punca kuasa 2 kan 49 dapat 7. Okay? Yes, 7. Siapa dapat 7, boleh tulis komen kat sana 7. Tak ada masalah. Okay? Next kita akan masuk dalam soalan kebat. Lepas tu saya rasa saya akan end live hari ni. Okay? Tak banyak yang saya nak share hari ni, tak banyak. Sikit saja soalan. Minggu depan kita akan datang untuk bab 4, bab baru. Sebenarnya saya dah buat bab 4 hari ni, tapi saya tengok lama tak tengok algebra. Oh, alhamdulillah. Yes. Okey, soalan algebra ataupun soalan rumus algebra dalam bentuk perkataan. Jadi saya akan bacakan, so you akan dengar, and kalau kamu nak catiklah. Saya akan catik beberapa information dekat atas papan putih saya. Lepas tu kita akan cuba selesaikan. Soalan kebat. Okey, soalan kebat. Tak tahu lah apa kebatnya, kita baca dulu. Sebuah bengkel kraftangan mempunyai 3 orang pekerja tetap. 2 orang pekerja sambilan. 3 orang tetap, 2 orang sambilan. Seorang pekerja tetap boleh menyiapkan sebanyak X buah kraftangan dalam masa sehari. So dia ada 3 pekerja tetap. Dua pekerja apa? Pekerja sambilan. Okey. Yang pekerja tetap ni dia boleh siapkan X buah kraftangan dalam masa sehari. X.
Manakala seorang pekerja sambilan boleh menyiapkan 4 buah kraftangan kurang daripada seorang pekerja tetap. Maka ini adalah X tolak 4. Okey. So secara purata pekerja tetap akan bekerja selama 22 hari dalam sebulan. Manakala pekerja sambilan bekerja selama 13 hari sebulan. Okey. Dia boleh ajar anak betul. So pekerja tetap ni dia kerja 22 hari sebulan. Dia kerjalah Manakala pekerja sambilan ni PS. Dia kerja dalam masa sebulan 13 hari je. Soalan dia yang pertama dia kata, tulis rumus bagi jumlah kraftangan T yang dapat disiapkan dalam sebulan di bengkel tersebut dalam sebutan X. Kita nak tengok berapa kraftangan yang dia buat. Okey. 3 pekerja darab dengan bilangan kraftangan 3X. Darab dengan 22 hari. Yang ni untuk pekerja tetap. Kemudian ditambahkan dengan 2 pekerja bilangan kraftangan. Bilangan bekerja 13. So kita kena kembangkan dan kita akan dapat satu persamaan. Jom kita buat. Kembang dapat 66X. Ini persamaan kena betul. Kalau tak betul 2X darab 13 26X. 8 darab 13 104. Okey. 104. Jadi saya tambah kedua-dua ni saya akan dapat 92X tolak 104. Ini ungkapan dia. Satu ungkapan menunjukkan bilangan kraftangan dihasilkan. Okey. So kalau kamu tahu X dia berapa, kamu ganti terus dapat dia punya bilangan kraftangan yang dihasilkan. Itu kegunaan kita buat yang inilah. Okey. Lepas tu dalam soalan yang pertama, ini soalan pertama lah. Soalan yang kedua dia kata, diberi bahawa setiap seorang pekerja sambilan boleh menyiapkan 4 buah kraftangan dalam sehari. Dia boleh siapkan 4. Okey. Dan setiap kraftangan dihasilkan memberi keuntungan sebanyak RM15.50. So pekerja sambilan dia boleh siapkan dalam masa 4 hari. Dan dia dapat untung RM15.50 untuk satu kraftangan. Hitung jumlah keuntungan yang diperoleh dalam masa 3 bulan. Dalam masa 3 bulan. So awak kena cari bilangan kraftangan saya. So T saya adalah 92X. Tolak 104, saya kena darabkan dengan 3 bulan. Okey. Ini kalau tak salah saya dalam masa sebulan. Ini sebulan punya persamaan. Okey. So 3 bulan saya kirakan ni saya akan dapat 692 darab dengan berapa X saya? Tadi saya kata sambilan dia boleh buat satu kraftangan 4 hari. So X tolak 4 sama dengan 4 hari. Maka X saya lah 8. Okey, X saya 8. Maka saya gantikan sini X 8 tolak 104 kurungan darab dengan 3. So berapa saya dapat? Saya akan dapat di sini 928 16 72 tolak 104 624. Apa saya buat? Sekejap
92 darab dengan 8. Saya tak ada kalkulator ni. 736 tolak 104. 632. Okey. So dalam ni 632 saya darabkan dengan 3 lah. So saya dapat 632 saya darab dengan 3. Saya akan dapat di sini 6, 9, 18. So 18,896 kraft tangan. Okey. So berapa untung yang saya dapat? Untungnya ialah RM15.50 ni. Darab dengan bilangan ni. So 1896 darab RM RM15. Ini orang pakai kalkulator lah. Saya sudah siap kira ni. Berapa? RM 29388. Nampak? Jauh sangat daripada apa yang kamu belajar. Apa yang kamu tahu dalam persamaan ataupun rumus algebra. Kamu kena bentukkan persamaan. Persamaan kena betul. Bilangan hari yang pertama ni kena betul. Lepas tu baru kita tahu untung. Okey. Soalan ni panjang. 6 markah. Kalau macam ni keluar 6 markah. So saya tak boleh cakap lah. Saya susah nak bagi tahu benda ni boleh keluar ke atau perlu keluar ke harus keluar ke, akan keluar ke, saya tak tahu. Cuma saya dah bagi tahu kita perlu diberikan pendedahan jenis-jenis soalan macam ni supaya nanti bila keluar nanti kita tak terkejut. Okey, suara pun dah hilang. Okey, ada soalan nak tanya tak? Saya nak end live hari ni awal sikit. Okey? Kerana memanglah saya pun dah kadang-kadang saya penat. Dan hari ni pun sebenarnya tak ada banyak soalan yang saya nak share kecuali ini saja. Saya nak start bab baru, saya tak nak buat lah. Because saya tak nak campur-campur kan. Satu malam tu hanya satu bab je. Saya tak nak masukkan dua benda yang berlainan. Pasal bab 4 ni adalah tentang apa? Tentang polygon. Very interesting. Okay? Kalau tingkatan 5 mereka suka, tak tahulah mereka suka ke tak. Dia berdasarkan, dia ada berkaitan dengan kita nak cari sudut-sudut. Betul belajar. Cikgu nak tanya. Masa cikgu ajar faham. Kalau tengah ujian tiba-tiba lupa caranya. Itu masalahnya. Bila kamu belajar, kita belajar jangan hanya melihat mata. Tu saya punya nasihat. Mata tu memang kita gunakan untuk melihat. Betul. Tuhan bagi kita, Allah bagi kita mata untuk melihat. Satu lagi Allah bagi kita tangan untuk apa? Menulis. So kamu kena tulis. Kamu tulis apa yang kamu ingat. Okay? Tengok cara, yes. Awak kena tulis. Begitu dengan mata pelajaran lain semua. Kamu kena tulis. Bila kamu tak tulis, kamu akan jadi masalah. Otak kita tak boleh ingat semua benda. Tak boleh. Okay? Buka soalan kamu rasa macam boleh buat. Tapi bila kamu start buat, kamu akan stuck. Because tangan tak gerak. So kamu kena gerak. Bila exam keluar, automatic keluar. That's how you should do it lah. Lepas tu bila itulah hasil tangan kamu, kamu baca balik. Baca hasil tangan kamu. Lepas tu saya kata nota kena buat cantik-cantik. Bukan untuk cikgu. Kamu buat latihan matematik, kamu simpan dan kamu journalkan. Kamu simpan, kamu buat dalam bentuk. Ini semua saya dah buat. Kamu buat dalam satu file. Jangan letak di sebelah bawah buku, di bawah meja, di dalam beg satu lagi kertas. Jangan. Buat dalam satu buku. Tak ada dalam ikut urutan pun tak apa. Kamu punya buku, kamu tahu. So, kamu tahu apa yang kamu nak cari. Apa yang kamu kekurangan soalan. Jenis apa yang tak ada. So, from there, you boleh kumpul semua jenis soalan. Jadikan satu buku untuk awak nak menghadapi exam awak SPM. That is the method. Okay? Kamu buat soalan dekat buku A, soalan dekat buku B. Lepas tu awak problem. Put it in one book. Kalau kamu boleh tulis, bagus. Because
menulis jalan kerja ni, hari ni kamu akan tahu nak buat apa. Satu lagi kena faham lah apa dia tanya. Kalau tak faham pun problem juga. Okay. So hari ni saya akan end mungkin awal sikit, 10-20 minit awal. Saya jumpa awak esok. Okay. Esok kita akan belajar Admaths tingkatan 5. Okay. Itu interesting. DY/DX pembezaan. Okay. Mungkin masuk dalam bahagian hari tu saya buat bahagi kan. Mungkin kita buat aplikasi kot. Okay. Assalamualaikum. Bye.